A kata MV230K, ejen B kata MV270K, ejen C kata MV300K. Rupanya semua ejen iklankan rumah saya 380K. Ejen markup sendiri. So ejen ada extra 80K. Nyari sign SMP baru tahu. Rupanya semua ejen iklankan rumah saya 380K. Ejen markup sendiri. Okey, cik, saya tak tahu butir-butir urus niaga rumah cik, tapi kita pergi satu-satu ya. Ejen iklankan 380K kerana lepas dah buat kajian iklan-iklan lain atau rumah-rumah lain seperti yang apa yang cik nak jual, mungkin iklan dia 380K baru boleh jalan. Baru boleh jalan maksudnya apa? Maksudnya akan ada closing, akan ada orang viewing dan closing. Okey? Dan kedua, ejen markup sendiri. Ya, sebab anda rasa ejen dah markup sendiri sebab anda cakap nak jual 300K, lepas tu ejen iklankan 380. Sebab ejen ada buat kajian, lepas tu iklankan 380. Nyari sign SMP baru tahu. Okey, yang ni kan maksudnya 380 tu memang boleh dapat buyer lah. Dan saya ada terima banyak dah tahun ni, banyak orang yang mengeluh, mengatakan kenapa saya nak jual 300K, lepas tu bila sign SMP 380. Rasa macam ejen sendiri dah makan tengah-tengah, dah pau tengah-tengah. Sebenarnya situasi ni saya bangga lah, kerana orang ramai makin celik urusan hartanah dan urusan kewangan ni. Dulu apa yang mereka nak, ejen semua senang saja cakap, lepas you dah sign sini, apa yang harga jual you nak mesti akan dapat. Okey, yang ni biasanya kes macam ni berlaku apabila ejen tak terangkan kepada cik. Okey, terangkan, okey cik nak 300,000, boleh, tak ada masalah, saya carikan 300,000. Tapi jikalau saya dapat jual lebih daripada tu, cik, kita boleh berunding tak? Saya nak lebih yuran, lebih fees. Yang apa yang saya dapat jual lebih tu bagi pada saya. Contoh 380,000 saya dapat jual, 80K tu saya punya lah, 300,000 tu cik punya lah. Okey, ejen tak cakap macam tu sebab tu anda rasa tertipu, sebab bila nak sign SMP baru ternampak. Ini dah kes yang ketiga dah saya jumpa tahun ni, yang macam ni, yang mana ejen tak bagi tahu betul-betul. Sebab tu cik rasa tertipu dan saya faham lah. Sebenarnya ejen sepatutnya terangkan dan berunding juga. Kalau ejen rasa tak berbaloi, tak nak buat kerja, tak nak, cakap dia dengan cik, senang je. Cik, maaf yang ni kan saya tak nak sebab untung dia kurang sangat. Terus terang lah, kita ni buat bisnes saja. Kita kalau 380,000 3% kita rasa tak cukup, kita minta lebih. Cik sebagai pelanggan, cik sebagai klien, cik pun ada hak nak berunding dan tolak. Tak nak tak apa. Jangan mengeluh kalau ejen cari klien lain atau ejen tak nak jualkan. Tak ada masalah, ini biasa je. Kalau ikut budi bicara lah, kalau mana-mana satu yang sesuai untuk anda. Tapi saya rasa apa yang cik alami di sini adalah cik terkejut, nombor satu. Yang kedua, cik rasa tertipu sebab 80,000 tu pergi mana? Saya nak jual 300,000 tapi 80,000 tu pergi mana? Kalau you tanya, you berunding, okey lah, lagi mungkin saya boleh bersetuju. Tapi ini suruh saya sign membabi buta saja. Takkanlah saya geram. Kalau 80K tu you pau semua, saya geram lah. Sebab you tak cakap dengan saya mah. Okey. Jadi memang ada kes macam ni di mana kita berunding, berunding macam ni atas angin. Ejen akan buat macam ni kadang-kadang. Okey. 300,000, you nak 300,000, kita bagi you 300,000, 380,000 ejen akan ambil. Tapi saya nak perjelaskan di sini mungkin ada kemungkinan ejen anda akan buat macam ni untuk bantu buyer.
Buyer, kebanyakan buyer tak ada duit lebih daripada 10%. Kalau lebih-lebih lagi kalau subsale. Kalau letak 10%, lepas tu tak ada duit. Tak ada duit nak ubah suai ke apa. Apa yang ejen dah buat, katakan dapat loan, 80,000 ni balik pada klien lah. Itu pun boleh bincang dengan anda. Okay? Bukan hanya semua ejen nak makan tau. Mungkin ejen nak bantu close, lepas tu kata klien, you beli ni 80k cashback tunai daripada deal, you buatlah ubah suai, tapi you beli daripada 380, you kena beli 380,000 lah. Okay, saya harap situasi ni sudah dijelaskan ya. Bukan semua salah ejen. Kadang-kadang kita buat kerja, ya betul, saya mengaku, sebab kita nak cepat, kita langsung tak nak terangkan apa yang kita tengah buat. Jadi apabila anda nampak perkara macam ni, anda rasa ejen ni nak tipu saya ke apa. Okey, saya harap dengan penjelasan ni anda fahamlah ya, daripada kacamata dan sudut pandangan seorang ejen hartanah. Terima kasih.